Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hari ni kan saya nak menjawab satu komen daya. Sebenarnya saya jarang kalau nak jawab komen tunjuk sekali dengan komen tu. Tunjuk sekali sama orang yang komen tu ke kan. Saya kan saya just akan cakap. Tapi kali ni saya nak tunjuk sekali sebab saya rasa Akak Dewi kot. Sebab dia Dewi. Dewi tu mungkin perempuan. So Dewi Halim kita panggil Kak Dewi. Saya senang. Dia ni kan. Kat setiap video saya, dia mesti tak akan puas hati. Okay? Dia mesti akan ada benda yang dia tak okey, yang dia tak suka. Kadang-kadang saya tak mention pun negara dia ke apa ke, tak mention langsung. Tapi dia akan marah-marah, dia akan cakap like, macam tadi tu korang boleh baca, dia kata kat Malaysia, semua rumah, kereta, motor, semua hutang. Hidup kat Malaysia ni asyik kena kerja dengan bank dia. Itulah realiti hidup ni. Meledish dia panggil kat situ. Kalau boleh saya tahu, kenapa panggil Meledish ya? Nama negara kami Malaysia. Janganlah panggil Meledish. Tak baiklah duk panggil-panggil macam tu kan? Betul tak? Okey. Yang kedua. Kalau rumah hutang ni, kita beli rumah motor kereta hutang ni, korang kena faham. Kalau kau tak kerja, kalau kau tak ada pendapatan tetap, kau pergi dekat bank, kau nak beli kereta ke apa-apa, kau kena mohon loan. Nak mohon loan tu, kalau pendapatan bulanan kau tak tetap, kau ingat bank bagi ke kau berhutang dengan dia? Tidak, ya, tidak. That's why orang kalau lulus loan tu pun kita kena bersyukur dah sebenarnya. Sebab kiranya kita still ada pendapatan tetap lagi bila bank dah kaji semua tu kan. Kita still boleh bayar lagi. Kita still ada lebihan duit untuk membayar hutang kepada bank. Yang kedua, rumah dekat kampung tak ada tau orang buat guna loan. Rumah dekat kampung dia cash. Secara jujurnya dia cash lah. Sebab yang duduk kampung ni kan kebanyakannya yang... Bukan kebanyakannya lah ya, tapi segelintir yang dah berusia. So, dia orang ada duit KWSP. Dulu duduk bandar, pindah mai kampung, buat rumah je lah. Buat rumah guna duit KWSP ke macam tu. Cumanya, untuk rumah dekat kampung, tak ada hutang dengan banknya, tak ada. Kalau hutang dengan ahli keluarga ke apa ke, yang tu lain cerita. Cumanya, hutang dengan bank, yang itu tak ada. Tak ada ni orang mohon loan sebab nak buat rumah dekat kampung, tak ada lagi lah. Jangan mandek buat berita fake. Kalau kereta tu, ya mungkin ada. Saya jujur, kami orang Malaysia, kami tak adalah kaya raya. Bukan semua orang kat Malaysia ni ada pangkat, ada jawatan datuk. Datin tak ada, kami orang biasa je. Okey, kami orang biasa je, cuma kami bekerja, kami bersusah payah lah. Okey, untuk demi kesenangan. Bersusah payah demi kesenangan. Faham tak? Sebab kami pun orang biasa, kami pun kerja biasa-biasa juga. Kami bukanlah ada pangkat ke apa ke, kami ni orang kaya ke, bapa kami CEO ke, tidak. Tidak. Yang duduk kampung ni tak bermakna dia miskin, tak bermakna dia kaya raya. Tu je saya nak cakap. Kalau ada yang kaya raya tu, mungkin ada tapi tidak semua. Sebab kadang bila saya cakap orang kampung ni tak miskin, segelintir netizen, diorang akan ingat bahawa orang kampung ni semua ni kaya raya. Lepas tu diorang akan mula tak nampak pun kereta Alphard, tak nampak pun kereta ni, tak nampak pun kereta tu. Diorang akan mention kereta-kereta mahal. Saya nak bagi tahu kami bukan miskin. Kami bukan miskin dan kami tidaklah terlalu kaya sampai korang nak tengok kereta Alphard. Setiap rumah ada kereta Alphard. Allahu Akbar. Okey. Lagi satu, nak cakap pasal bank tu tadi kan. Kalau Kak Dewi nak tahu, kat Malaysia ni, bank tak ada lah jenis kejar kau. Sampai ke rumah kau ke apa ke, itu aloh. Bank dia tak kejar-kejar sangat lah macam tu. Dia cuma akan kos, tanya bila nak bayar, bagi surat apa semua tu. Dan kalau dia ada limit dia kot, berapa bulan tak bayar, benda tu akan ditarik balik oleh pihak bank. Bila pihak bank dah tarik balik, nanti dia akan lelong lah barang tersebut. Okay, so bank dengan along ni dia berbeza. Jangan anggap bank dengan along ni benda yang sama. Okay, janganlah salah faham. Sebab bank paling kuat pun dia akan tarik balik barang tu. Okay, and then lelong barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Kalau macam along, dia akan cari kau, dia akan minta kau bayar balik duit dia. Semua tu bank tak ada seteruk macam tu. Dan nak lulus loan bank ni pun macam tak saya bagi tahu, tidaklah senang ya. Lagi-lagi contoh, kau dah lah baru bulan lepas beli kereta. Bulan ni kau nak beli kereta lagi. Yang itu kalau gaji kau gaji basic, memang tak lepas saya, memang tak akan lepas langsung.
Saya bukan nak kata apa. Cumanya nak kata yang kena kejar, hidup kena kejar dengan bank ni, saya cuma nak bagi tahu yang pernyataan tu adalah salah. Okey? Okey, yang ni yang kedua. Dia kata tanah tu punya raja. Kiranya dia nak mention yang tanah tu raja punya lah. Okey. Tanah raja punya. Okey. Macam mana saya nak cakap? Memanglah satu tanah ni, tanah Malaysia memang semua ni tanah kerajaan pun sebenarnya. Okey, tapi kami bayar, kami berusaha, kami kumpul duit, dah kumpul duit, kami pergi beli, kami bayar, macam tu lah ceritanya. Semua negara macam tu. Tanah tu tanah pemerintah. Even kat Indonesia, tanah tu tanah pemerintah. Korang ada duit, korang beli dari pemerintah. Betul tak? Dia macam tu. Jadi, benda tak perlu jadikan isu sangat kot. Yang kedua, pamer. Pamer tu tunjuk kereta mewah-mewah apa semua tu kan. Kami tak pernah lagi tahu parking kereta mewah dekat dalam rumah. Lepas tu letak dia punya apa panggil alas kereta apa benda tahu tu. Kami tak pernah lagi macam tu. Sebab apa? Sebab bagi kami benda ni benda biasa. Kat Malaysia ni kau nampak orang pakai kereta Honda ke, kereta BMW ke apa semua ni. Benda basic. Okay, benda tu adalah benda basic. Kau tak payah nak terkejut sangat macam, kau pakai kereta BMW, kau pakai kereta Honda. No, kami tak sejenis tak terkejut seperti itu. Ya, sebab dah terlalu ramai sangat yang pakai. So, kalau kau menjadi salah seorang yang pakai, dia akan biasa saja. Tak ada lah rasa macam, wow, kau tengok jiran aku baru beli kereta Honda. Tak ada. Kita tak macam tu, okay? Kita tak pernah pamer. Saya buat video ni, korang perasan tak? Kalau saya buat video rumah taman ke rumah kampung ke kan? Saya nak rekod tu, saya bukan bagi tahu satu kampung. Saya tak bagi tahu satu kampung dengan satu taman. Yang hari ni saya nak buat video. Okey, korang tolonglah letak kereta-kereta mewah korang kat luar rumah. Saya tak cakap macam tu. Memang itu adalah realiti. Setiap kali saya buat video, itulah situasi sebenar di kampung. Dan saya cuma nak tunjukkan kepada korang. Cuma saya tak tahu, ada setengah jenis manusia ni, diorang memang sangat-sangat tidak berpuas hati terhadap Malaysia. And diorang mulalah buat fitnah-fitnah yang sebenarnya benda tu tak betul pun tentang Malaysia. So, tolonglah. Saya buat video kampung, saya tak pernah tau. Macam nak kata kampung kat negara tu macam ni, kampung kat negara ni macam ni. Saya cuma tunjuk kampung Malaysia tu macam mana tu je yang saya buat. Tapi itu pun ada orang yang still tak berpuas hati, ya. Tak tahu kenapa. Bercakap pasal subsidi pula, dia kata rakyat miskin dia makan subsidi. Okey. Kerajaan bagi subsidi itu menandakan sebuah negara yang makmur, negara yang stabil. Kerajaan mampu untuk menanggung rakyatnya. Faham tak? Okey? Kalau orang nak bagi kau benda murah, even kau orang kaya sekalipun, kau akan ambil. Betul tak? Akan ambil juga kan? Macam tu jugalah dengan kami. Walaupun kami mampu je kalau beli barang tu tanpa subsidi. Tapi, dah benda lebih murah, mestilah kita beli benda yang lebih jimat. Okey? Takkanlah kita saja je nak membazir duit, nak beli benda yang mahal. Apa semua tu? Tidak. Tadi pun saya dah bagi tahu, sekarang pun saya bagi tahu lagi sekali. Kami bukanlah golongan kaya raya dan kami bukanlah golongan yang miskin dan susah payah sampai nak beli beras pun tak mampu. Alhamdulillah kat Malaysia ni hidup kau sesusah macam mana sekalipun seminggu sekali makan ayam, makan nasi setiap hari, telur, kicap, ikan goreng semua tak akan ada kat rumah kau. Buat makanan kau jangan risau. Kerajaan dah bagi banyak sangat bantuan. Okey, bantuan STR yang khas untuk makanan sahaja. STR. Bantuan SARA. STR tu kau boleh beli apa yang kau nak, dia kreditkan. Even bujang pun dapat walaupun jumlahnya tak terlalu banyak. Jadi jangan risau ya, sesiapa yang di Malaysia jangan risau. Rakyat Malaysia tak perlu risau. Alhamdulillah hidup kita aman dan damai. Okeylah semua, sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.